kemalangan yang mengakibatkan kecederaan. Boleh claim ataupun tidak? Ada salah seorang follower Abang Jubah, dia tanya, bang, boleh ke kita claim perubatan? What dengan kecederaan dari insurans? Sebab tengok kat polisi ada dinyatakan bila tuntutan yang melibatkan kes bodily injury ataupun kecederaan, ya, korang memang boleh menuntut ke atas insurans. Syarat dia, korang hanya boleh menuntut ke atas insurans yang melanggar ataupun yang bersalah. Persoalan dekat sini, bila kita bersalah, berlakunya kecederaan, adakah kita boleh menuntut pampasan ke atas syarikat insurans? Kalau korang nak claim insurans kereta korang tak apa ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abang Jubah. Jangan lupa DM. Jawapan dia, korang tak boleh menuntut apa-apa pun ke atas insurans korang sendiri. Dan korang kena ingat, yang melanggar korang tu tiada lesen memandu, tiada juga polisi insurans. Insurans takkan bayar apa-apa pun tuntutan insurans korang. Pengguna etika, Takaful Malaysia, Takaful Ikhlas, Pacific Insurance, Pacific Orient, RHB Bank, Progressive Insurance, korang boleh datang ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpa kat next video. Assalamualaikum.